tingkat, geng. Apa itu? Aduh, terkejut saya. Banglo, tu lokasi banglo 12 tingkat lah, yang digelarkan banglo 12 tingkat. Walaupun bangunan tu dah lama terbiar, tapi senang mau jalan. Saya ada masalah mau jalan. Diorang gelar 12 tingkat. Aku rasa saya tahulah berapa tingkat tu. Nun berapa tingkat tempatnya. Sekadar tulisan si ada hal. Jangan ada gambar-gambar yang besar banglo tu, luas juga. Oh, sekali best. Kucing view ni. Atas sekali best, atas sekali best. Sebelah nangga atas sekali tu. Dan nangga atas sekali. Tu tingkat berapa dah main naik tu? Saya tahu juga. Saya dah tingkat 3 lah main naik. Kaca-kaca. Tu bukan ada gambar-gambar yang L. Gambar-gambar L. Oh yo. Macam ni menaik tak tinggi hilang tu. Oh situ macam belum siap tempat tu. Ini atas tu dah direct. Banyak gambar ular saya. Oh iyalah. Apa sudah tu mengamal ular kah? Mengamal apa? Siluman ular. Tu rasanya dah di atas kali tu. Rasanya kami dah di atas kali. Thank you Julia. Geng, bantu repost geng. Tempatnya luas. Tapi kami nangga situ macam si nampak seram. Oh, tu luas geng, di atas tu geng. Oh, boleh tengok nyampun view dari atas tu geng. Thank you Syeh. Thank you Julia Syeh. Tu tempat, oh di atas tu kah tempat orang ni. Helikopter landing ya. Cuba naik dulu. Oh yo, best. Oh situ kawan yang helikopter landing ya. Itu kah? Oh best lah situ. Aku sempat komen kita orang ah. Silau tu dah. Silau geng, silau. Malam hari duduk dekat situ, ada banglo yang lagi ada orang diam. Tu di tepi tu pun ada rasanya. Tu pun macam ada lagi orang diam sia. Tapi kacak lah, nang kacak lah di situ.
Pato. Selamat kasi mau pergi waktu malam. Beritahu nangga, geng. Bekas kesan kebakaran dia, geng. Dari dapur bawah, ha. Kesan dapur. Kesan-kesan kebakaran dia, geng. Thank you yang baru follow, terima kasih.